Dan dia mudah apa lagi? Q. Q tengok Q Fatah. Dia kata selain Q mudah terhibur, Q mudah apa? Mudah apa? Ada. Kita orang ni masa kat rumah nak tengok TV pun tak ada masa. Lagi kan nak buat kuih raya. Jangan gaduh-gaduh. Ya, kalau saya nak merajuk pun Fatah cakap buat air, buat kopi. Pergi buat kopi. Ingat pesan apa? Pergi buat kopi. Dia cakap sudah. Member pun tak boleh nak merajuk. Duduk. Banyak lagi orang backup kita. Kalau dia orang cakap ayam duduk. Dah tak payah buat drama. Duduk je lah. Yang tak perlu duduk. Duduk lah. Astaghfirullahaladzim. Nak cerita apa dah ni sebenarnya? Sebab awak orang baik ni. Awak orang baik. Amira orang baik. Kata orang baik. Belum sabar-sabar. Sorry. Maafkan suami saya tengah penat. Macam ni sayang apa tadi? Tak, semalam kita nak tidur, kita borak pasal stok lah. Macam-macam kita borak. Kita bukan borak kacip kan. Kita borak suami isteri sebelum tidur. Macam-macam topik kan. So last tidurlah lambat sebab cuaca nak diborakkan. Siang busy dua-dua. Dalam satu sesi live promosi Telekong, Fatah Amin dan Amir Osman memang berjaya mencuri perhatian penonton. Bukan sahaja sebab Telekong cantik, tapi sebab gelagat suami isteri ini yang terlalu sweet. Dari cara mereka bergurau, cara Fatah tengok Amira, sampailah Amira pun malu-malu tapi manja. Memang buat penonton semua auto blushing. Serius, live pun rasa macam tengok drama cinta real life. Inilah contoh pasangan yang mesra, supportif dan tak dibuat-buat. Sweet sangat, tak peliklah ramai cair tengok kemesraan mereka. Bagus tau, kita punya tim-tim kat sini, Tira, Cathy, diorang memang senyum, ketawa je. Tak ada pun korang nampak dia masam ke, tak happy ke, tak ada. Q lagi lah, dia mudah terhibur. Bagus kan. Dan dia mudah apa lagi? Q tengok Q Fatah. Dia kata selain Q mudah terhibur, Q mudah apa? Mudah apa? Ada lah. Biskut raya Kak Long Abang Lui hantar. Saya nak jual biskut cornflake. Okey, saya ada. Kita buat sendiri, kita makan sendiri. Cornflake madu. Boleh lah Bi. Tak baik Q don't cakap Q mudah ni. Mudah apa? Tapi bukan saya cakap. Tak betul dia cakap. Bi, boleh lah jual cornflake. Okey, boleh? Cornflake madu. Awak jual kat saya. Saya makak. Lapar duduk suami. Biskut raya murah kan? Kosmetik saya nak buat Amira Beauty. Biskut raya saya rasa kita buat, kita bagi je orang. Tak jual lah. Bila awak nak buat yang? Tak, kita belilah kat orang. Awak tak ada masa lah. Kita bagi. Kan, kita tak jual. Kita orang ni masa kat rumah nak tengok TV pun tak ada masa. Lagi kan nak buat kuih raya. Tahun ni pun saya nak buat hosting pun saya tak sempat. Cantik baju Amira. Thank you. Bukan Raihan. Betul, Angah pun ada jual. Tak apa, nanti kita cakap Angah buat kuih banyak. Lepas tu nanti kalau kita buka booth, kita kan nak buka booth nanti. Dia kuning. Okay, kalau kita nanti kita jumpa korang, nanti kita bawa tu, so siapa yang beli nanti kita bagi je. Kita support lah sikit Angah kan. Betul? Nampak tak? Boleh-boleh dia cakap saya jangan saya tak boleh jual. Dalam ni banyak produk raya ni nak jual kuih pula. Ya. Kenapa ya? Kenapa tak boleh? Tak apalah, kita fokus lah. Kita ada abaya, kita ada apa lagi? Abaya bila kita ada kuih raya kan, kita cari booth tu kita bawa kuih raya macam best ni lah. Kita pergi booth orang, kita beli kuih raya orang. Support kuih raya orang. Okay. Cantik. Dia minta lagi. Tapi nak stocking. Saya akan tanya lagi. Boleh stocking tak? Boleh. InsyaAllah stocking kita tengah buat. Tengah jahit. Kan? Telekong Kids. Wow. Telekong Kids. Handsock warna lain bila open? Handsock
Mana lain Sud tengah buat. Mira, kita dah beli handset awak. Love sangat. Ya Allah, terima Thank kasih. Mini telekong untuk terawih. Rasanya lebih mudah kita buat travel Travel lah. travel kan, travel friendly. Yeah. So that korang senang nak bawa terawih, letak dalam bag kan. Lepas tu yang penting di mana-mana tak payah nak share telekom lah. Lebih hygiene lah kan. Baju sukan, baju workout muslimah kan. Menarik dia tu. Kuih Raihan, betul. Kuih Raihan Kuih Raihan sedap. Betul. Kita beli je Kuih Raihan. Edi Algojo. Abedi. Bagi gift. Thank you bang. Jual sambal udang. Itulah tadi saya terfikir juga. Yang kita ni tengah jual tekong tau. Kita tanya orang udang. Tak alang-alang ni kan. Tanyalah diorang apa yang diorang nak. Kita buat apa yang diorang nak. Habis kalau tekong ni korang. Ya korang habis lah. Dulu telekong ni. Nanti kita buat produk lain. Tak rasa semua. Tak rasa makan benda pedas. Coklat yang 8. Jangan marah nanti cakap tu. Nanti cakap tu. Wow, harga sekarang ni tengah berapa ni? 199 claim voucher. Claim voucher berapa? Voucher ada lagi tak? Oh, voucher ada lagi. Tadi dapat 169 ada. 169. Tekong travel tapi jangan kipas, jangan terbang-terbang kat kipas. Ya. 169 je. Review Telkom boleh. Boleh. Siapa nak review? Okey, jom kita bangunlah kita review sikit. Okey, kita review Telkom warna. Okey, nak warna apa dulu? Jual apron, janganlah jual apron. Banyak no ni. Nak colour apa kakak? Putih. Okey, kita review colour putih. Okey. Okey korang. Ha? Lagi 17 je korang warna putih ni. Duduk je lah tak apa. Ini warna putih ni. Okey, sekejap. Saya tunjuk ya, jual cermin. Okey. Cardigan labu. Semua nak jual ni. Sabar. Kau memang supportive lah. Thank you korang. Kau bukan saja support untuk beli tapi siap bagi cadangan lagi nak buat apa. Sekejap saya pakai. Okey, ini dia telekong putih. Suci putih. Suci putih ke apa nama dia? Suci salju. Suci salju. Apa dia cakap? Suci putih. Suci salju. Berapa harga telekong tu? Okey, sekarang ni harga tengah murah. Sebab apa? Sebab ada voucher. Bila dah ada voucher, claim voucher. Jangan simpan itu voucher. Nanti kalau sudah habis voucher nanti menyesal lo. Tak jarang korang. Ni dia punya owning dia. Kita guna Lycra. So dia terletak dia ikut bentuk muka kan. And dia stretchable. Betul. Dan jangan risau kain dia pun. Ini untuk muka, badan dan ini kain dia. Kain dia ada getah. Okay. So jangan risau. Kalau kain dia ada getah ni maksudnya korang boleh pakai. Yang badan kecil ke badan besar semua pakai. Sebab dia boleh adjust. Boleh stretch. Bila nak restock lembayung senja sekarang ni dah habis kakak. Kita dah tak restock dah. Ini telekong ni kita jual koleksi ni dah tak restock. Maksudnya kalau kakak pakai, kakak sempat beli, habis soal ni kakak je ada telekong ni. Maknanya koleksi ni kita dah tak soal out. Kita dah tak restock. Dah pakai telekong Mira, sumpah best kat muka tu. Nak baca laju komen terlaju. Banyak sangat cakap Korea. Item limited. Tak panas kakak. Dia punya Indonesia boleh tengok link di bio ya. Ya, link di bio. Jual bag.
Tak macam terbesin tapi macam Tak jadi. Coklat dahlia tu cantik, sumpah betul, jangan sumpah. Memang sumpah kakak. Biru please, biru boleh. Songkok pun nak Fata jual ke? Boleh abang, kakak siapa yang tanya tu. Kalau dah jual nanti jangan tak beli. Jangan tak beli pula. Apa ayang? Sian dia penat. Saya minum kopi je. Sasul-sasul lah. Sasul lah ni. Okay. Ini adalah warna biru Bayu Awan. Kopiah. Ini warna Bayu Awan. Mira pakai color putih. Ni lawa buat hantaran dia. Mira makan apa? Rahsia. Kain jenis jaket satin korang. Biru ni colour favourite balong. Okay. Jual sejadah. Saya punya. Korang ni semua nak tahu naughty. Okay, yang ini The Formula Lights. Thank you korang, alhamdulillah. Thank you Eddie Al-Bujudah. Abang jangan bagi lagi, kesian abang. Apa dia? Mira ada buka butik atau online je. Online saja. Dah minum dah. Kita jual online saja kakak. Kita jual dekat Beg Kuning dan juga kita jual di satu lagi platform. Kamera jauh sikit lah tak nampak. Betul. Tak, kita orang duduk. Tu yang depan kamera ni. Okey boleh. Jauh sikit Okey, ini colour biru. Okey, ini colour biru. Ini colour biru, colour yang orang cakap dah nak soal ni. Semua kuantiti kita semua sekarang ni dah tinggal bawah 20 Bawah 20, ada yang bawah 10 pun ada. So cepat. Ini dia tinggal colour-colour yang dah nak sold out. Dan ada juga colour yang dah sold out habis. Ya, biru cantik kan? Biru cantik kakak. Kalau kakak pakai lagi cantik kakak. Betul, kakak kena rasa kakak ni cantik. Dan kalau kakak pakai beli Telco Emerald, lagi kakak akan cantik. Semua wanita cantik. Ya, semua wanita cantik. So nanti bila abang tengok, memang abang pun rasa macam cantiknya awak ni, kan? Tapi kalau kakak ni, kakak pergilah tunjuk ni live ni dekat abang. Abang tengok ni, Telco Emerald Fata jual ni cantik kan? Macam tengok yang Fata pegang tu ada pintu. Ya Allah, cantiknya bang. Bang, pinjam ni bank. Kalau nak beli bank online kan? Online banking. Online banking. Atau kalau ada kredit card, pakai kredit card abang. Jam. Bukan pinjam lah, belanja. Pinjam kena pulang balik pula duit tu. Tapi tak apa, duit suami, duit isteri. Kan? Betul tak? Mira pakai biru. Baik. Mira saya beli. Okey. Janji korang beli je. Beli je. Kak Long jual beza yang Kak Long pakai. Allah sudah. Please, tak jual kat Beg Kuning. Kak. Patut abang marah terus gaduh. Taklah. Janganlah gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh. Kan? Jangan gaduh-gaduh suami isteri. Jual coklat bagi yang muka stretchable, betul. Kita punya material lycra dekat muka tu memang stretchable, tak tipu. Siapa yang dah pernah pakai, siapa yang dah pernah beli Telco Emerald memang boleh tahu kita punya dekat muka tu memang stretchable. Ni biru korang. Korean best. Tapi sebab tak best ni sebab ada best atau tak best lah. Tak best ni sebab Amira tak. Ni. Saya risau kan kat awak. Ni. Tak best ni. Ni ke? Tu. Yang best ni ada UT. Yang bestnya UT tu memang menghiburkan lah. Jangan gaduh-gaduh. Ya, kalau saya nak merajuk pun Fata cakap. Buat air. Buat kopi. Buat kopi. Ingat pasal apa? Pergi buat kopi, dia cakap sudah. Member pun tak boleh nak merajuk. Bapak kita pula tu yang pesan. Ya. Kita ingat pasal apa? Kalau marah, kalau nak merajuk kan,
Pergi buat kopi. Saya suka gelak. Kita pula suka kopi. Kan? Tapi Fatah suka kopi kosong je. Ya. No sugar, no susu. Yang Fatah pegang tu colour apa? Ini colour putih. Colour putih. Oning telekung ni material dia lycra korang. So dia terletak cantik je. Pahit kan? Dia suka kopi pahit-pahit. Saya pun pelik. Saya macam tak nak susu ke? Tak ada. Dia ada sistem susu dia sensitif. So dia nak selamat. Lactose free je. Nak selamat dia nak kopi kosong tu. Kena macam bloated lah. Umur kan dah meningkat. Serta susu tu saya tak boleh minum. Ini dia awak muda lagi lah. Jangan risau. Nak review coklat? Boleh. Oh, saya fikir awak ada beli coklat. Orang ngantuk ke sayang? Ada orang ngantuk. Dia suruh review coklat, dia kata coklat. Oh, faham. Oh, Kak, link tak bisa untuk Indonesia. Okey, linknya di TikTok Emira, bukan di TikTok Amira. EMIERAHQ. Yes. Maaf Kak, salah infonya. Ya, sorry. Link di bio di TikTok Emira. Fatah kurus lah. Alhamdulillah, Kak puji lagi Kak. Apa? Kak kurus puji lagi. Kalau cakap gemuk tadi dah stres lah. Coklat tinggal 5 je, Bi. Coklat ni tinggal 5. Ya Allah, Kakak tolong Kakak. Habiskan Kakak. Kakak, sekarang ni color ni tinggal 5 Kakak. Maksudnya apa Kakak? Color ni memang orang suka Kakak. Color ni memang orang suka Kakak. Kakak kena beli color ni Kakak. Color ni Allah memang cantik. Memang color brown ni color cantik. Memang material dia kemas, laser. Lace dia pun laser dia pun cantik. Kan kita ada laser cut sekali dekat bawah ni, memang cantik. Kalau pakai tu orang cakap memang kita akan sendiri tersenyum sendiri. Kita akan sendiri tersenyum sendiri melihat diri sendiri. Macam maknanya Kakak kalau pakai ni tengok cermin, oh cantiknya telekor ni, cantiknya aku pakai ni, senyum sendiri. Macam tu lah kan. Maksudnya Kakak sendiri yang akan memuji Kakak sendiri. Saya cakap bila tersenyum sendiri kan, siapa nak puji? Seorang-seorang dalam bilik tu dipujilah, cantiknya aku ni, gitu. Cantiknya telekor, so dipuji dia sendiri. Faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Penyampaian saya kadang-kadang memang di luar kotak. Saya tak boleh faham. Boleh lebih faham. Penyampaian saya kadang-kadang memang di luar kotak. Betul. Rare, Fatah memang rare. Bagi soal ada pandai Fatah berniaga. Betul, kita memang kena pandai berniaga. Kan? Kita kena, siapa yang sebelum tak pandai berniaga, kita kena berusaha untuk pandai berniaga. Sebab berniaga ni pun sunnah Rasulullah. Betul tak sayang? Betul. Rasulullah pun berniaga. Handsome. Nuraza. Okey. Lebih. Memang betul pun. Betul lah kan? Sedap betul memandang. Sedap korang komen. Apa tak apa. Saya okey je. Fatah dah sangat kecil. Kacik tu apa? Tahu. Gaji dan Inalillah. Apa gaji Inalillah tu jangan beli. Siapa yang gaji tinggal sikit, buat beli spend benda-benda yang penting. Jangan beli telekong ni. Telekong ni bukan keperluan, ni kehendak. Tapi bila untuk solat dia jadi keperluan lah. Jangan pula kalau tak ada telekong, tak beli telekong kan. Macam nak solat untuk perempuan. Bi, dia cakap dan order 4 telekong, Bi. Alhamdulillah. Terima kasih Kakak. Semoga Kakak dimurahkan rezeki. Coklat sold out. Coklat sold out. Alhamdulillah. Soal betul lah. Soal habis. Boleh letak tepi lah. Alhamdulillah. Memahamilah saya ni memang suami saya memahami. Diorang memang nak support kita sampai sold out lagi. So sebab diorang kesian kena awak. So awak balik rehat. Saya pun kesian. Tapi tak nak duduk. Tak apa, saya boleh. It's okay. Don't worry. Dah beli memang mantap. Thank you korang. Terima kasih, mantap. Mantap. Rasa awak yang kena duduk ni. Bukan saya. Terima kasih Kakak. Sorry laki saya penat. Duduk, Bi. Saya pun dah tak tahulah jadi apa dah. Okay.
Janganlah awak Duduk lah. lebih. Allah. Tak apalah orang tak habis cakap yang. It's okay. Saya suruh duduk. Banyak lagi orang backup Tak kita lebih. kalau dia orang cakap, ayam duduk. Kita boleh. Dah tak payah buat drama. Duduk je lah. Yang. Tak perlu kau duduk. Duduk lah. Astaghfirullahaladzim. Duduk. Duduklah. 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 Korang lah duduk. Korang duduk. Duduklah. Duduk. Mira tak duduk. Saya tak duduk. Korang duduk. Korang duduk sini biar kita berniaga. Siang patah. Nak duduk pun fikir orang cakap apa. Jangan Apalah. fikir orang cakap apa. Apalah. Haters gonna hate. Awak duduk lah. Awak duduk. Duduk. Biar aku duduk. Tak ada siapa duduk. Saya ada penat. Okey, lagi nak tengok warna apa? Okey, cepat nak tengok colour apa? Itu korang. Terhibur korang Elak. Itu kita kurang-kurang. Tinggal nak beli tak mampu, tak apa. Yang tak apa. mampu tu jangan beli, tak apa. Simpan duit tu. InsyaAllah ada rezeki nanti ya. Ada rezeki nanti beli. Patah balik makan ubat. Dari tak tahu mungkin nak. Itu orang baring. Janganlah baring. Bahaya baring kat sini. Apricot Lagi 6. Okey kakak, kita nak bagi tahu Sri apricot ni ada 6 saja kakak. Dia orang tengah baring. Betul juga ya. Dia orang kan dah nak tidur. Ya, kita je yang aku lagi ni. Kami baring. Seronok korang Seronok korang Sambil baring. Thank you. Walaupun korang sambil baring, korang happy je tengok kita punya live. Terima kasih tau. Tengok sambil baring, alhamdulillah. Tengok sambil baring. Biasanya dapat baring sekarang kan. Itulah. Ayang, apa kata kita baring? Kita baring sini. So kamera tu kita angkat letak atas. Oh. Dah pula dengar dia orang baring. Itulah. Betul tengah baring. Yang baring punya tu betul. Oh dia? Punya tu betul. Oh. Tengok sampai makan ayam gepuk. InsyaAllah nikmat. Korang nikmatilah hidup anda. Nak ayam gepuk ke? Tak boleh pukul 10 dah. Sian. Saya jadikan Tutup dah babe. Dah tutup dah pun. Pokoknya sebut-sebut yang gepuk sekarang ni. Pukul 10 dah tutup dah. Sekejap lagi pukul 12 je lapar. Tak Dia adalah. cakap, anak lah biar nanti suruh. Tapi nanti dia on dulu. Saya lapar lah. Makan je lah yang awak kan pergi gym. Tak gemuk jangan risau. Sekarang macam jarang dia pergi gym. Sebab pergi Korea. Tengok sampai saya tidur rumah KL, rumah family. Lepas tu saya, lepas tu kereta Fatah pun saya pinjam. Tu saya cakap dengan Renggo, nanti ambil akak kat rumah KL, kita terus ambil Fatah. Sebab saya terus nak balik rumah lah kan. Tu yang saya ambil dia ke airport. Sian dia kena kerja sorang-sorang. Saya ambil lah dia sebagai tanda. Tak ada apalah, jadi headline. Saya kita orang ni, kita cerita headline. Wow, korang memang mesti tak tidur lagi masih lagi tengok live ni walaupun lekong kita dah habis Masya-Allah, kau ni memang supportive lah. Saya tak sangka lah kita ada peminat-peminat Kan? Kita pun tak tahu nak cerita apa dah ni sebenarnya. Sebab awak orang baik ni. Awak orang baik. Amira orang baik. Kita orang baik. Sebab tu semua orang suka. Kita hidup kat dunia ni jadi je orang baik. Ya. Kita kena baik dengan semua orang dan kita kena jadi orang baik. Sekalipun orang tu tak bagi benefit ke kan, tak ada penting ke, kena baik juga. Semua orang kena buat baik. Kita kena positif, kena berbaik dengan semua orang kan. Sebab apa? Sebab kita nak hidup tenang. Ya, kita nak hidup tenang. Kalau orang buat jahat kat kita ke bapak saya cakap, orang bagi tahi, kita bagi je bunga. Tak apa, kita jangan bagi tahi juga. Bagi tahi, kita bagi je bunga. Tapi kalau kita nak bagi bunga dan tahi pun boleh. Tahi bunga. Bunga tahi ayam. Jangan yang Allah jaga orang baik. Ya. Betul. Itu Lawak saya menjadi tengok semua orang gelap. saya yakin. Kak Lo, congrats Indah combo. Alhamdulillah. Saya pun Nurin sedih combo, tengok dia Intan pun combo. Intan pun combo. Tahniah tu Intan dan Nurin.
Saya rasa sedih tengok orang ialah adik macam adik saya kan. Di combo tu saya Dia rasa tak ayam tu bagi kat orang bawah dia kata. tak baik tak korang. Mira share erti perjalanan ke syurga. Ish, saya tak Apa? pandai lah. Dia kata apa? Share erti perjalanan ke syurga. Apa Bi? Oh, yang hari tu Betul? Doa apa? Betul, kita doakan juga sayang untuk masa-masa banjir. Kita tengok kan dekat mana. InsyaAllah kesian lah. Ada family queue pun. Dekat utara. Long queue pun kena. Kat long dia. Oh, queue Kat mana queue? Kat mana queue? Kat Perlis kan? Kat Perlis, yang betul Teruk. sekarang ni ada polis agak teruk Kita doakanlah semoga banjir tu cepat surut kan. Allah lindung orang masa-masa banjir ni. Semoga tak ada apa yang memudaratkan. Ya. Dan kita doa mudah-mudahan hujan diangkat supaya semua mangsa-mangsa banjir dapat meneruskan kehidupan mereka seperti biasa kan. Dilindungi daripada perkara yang tidak baik. Betul. Suka tiru kita bunyi batuk. Kita bunyi batuk. Meledak. Dia kan Wih, Cik Wih. yang kat bawah tu tengah broken. Dia orang dah penat kot nak nyanyi. Pukul berapa dah? Jom lah sayang. Jom, Pagi Bim. lah sayang. Jom. Pukul 11 lah. Kan? Tak tidur lewat. Kan? Hari tidur lewat dia. Itulah. Semalam tu tidur ke berapa ni? Awak balik event. Mira cerita pasal meletup dengan Rosa. Oh, Rosa baik sangat ni. Semalam saya tengah siap-siap. Jumpa dia kan? Dia siap singgah nak say hi. Kemudian Mira pergi. Amra tak sempat, memang tak sihat lagi kan tu. Lepas tu saya just jumpa dia, kemudian bagi bunga kat dia. Kan, cakap congrats kat dia. Sedih saya tengok dia, sebab saya tengok dia susah sangat belajar kan. Dentistry kan, bukan satu course yang senang kan. Tapi saya selalu cakap dengan dia, it's okay Yin kan, susah-susah dahulu, senang-senang kemudian. Selalunya mesti macam itu kan. Belajar susah, insyaAllah kita senang kan. Belajar senang mungkin ujiannya kat tempat kerja. Macam itulah hidup kita kan. Akan ada lebih, akan ada kurang. Okey lah, kesian kat tim-tim kita diorang pada pagi. Dan kita bagilah laluan dekat Kita orang. kalau borak, boleh. Saya semalam borak dengan Fatah nak tidur tu sampai Apa tu macam ni? Sorry. saya borak dengan Fatah tu. Ini bukan sabar-sabar. Sabar, sorry. Maafkan suami saya tengah penat. Macam ni sayang apa tadi? Tak, semalam kita nak tidur, kita borak pasal stok lah. Macam-macam kita borak. Macam-macam. Kita bukan borak kacip kan. Kita Tak borak ada. suami isteri sebelum tidur. Macam-macam topik kan. So last tidurlah lambat sebab cuaca nak diborakkan. Siang busy dua-dua. Dah jom sayang tu. Diorang pun dah ngantuk. Itulah, okay. Okey korang, terima kasih. Kita nak ucapkan banyak-banyak Sakinah, mawadah, warahmah, mirfatah. Amin. Terima kasih. Kita doakan semoga korang pemurah rezeki juga, dipermudahkan urusan juga. Amin. Semoga semuanya dipermudahkan urusan esok dan hari seterusnya. Dan semoga semuanya dimurahkan rezeki juga. Amin. Semoga semuanya sama-sama berjaya dunia akhirat juga. Amin. 8 million likes, Bim. Terima kasih 8 million likes. Siapa yang tak sekian tu. Nanti kita live lagi, okay? Okay, insyaAllah kita jumpa lagi next live. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Bye, Bu. Selamat malam. Bye-bye semua. Selamat beristirahat. Selamat tidur. Bye-bye. Peace. Menjelang satu. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Kopi Panas.